Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Alfa Hafiz di sini. Okey. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengupas sedikit berkenaan dengan insurans generally. Memandangkan ramai rakan pemandu yang PM saya pertanyakan tentang pergantungan insurans e-hailing jenama generally. Okey. Tentu rakan-rakan semua yang mana menggunakan insurans generally ni telah mendapat notis daripada pihak Grab tentang pergantungan insurans generally. Okey. Untuk makluman semua, insurans generally akan menggantung insurans e-hailing bermula 1 hari bulan Julai 2026. So, bermula 1 hari bulan Julai 2026, syarikat insurans generally telah tidak menawarkan insurans e-hailing harian ataupun tahunan. Dia hanya menggantungkan sampai bila, saya tidak pasti, sama ada menggantung atau menggantung terus. Saya tidak pasti. Okay? So, bermula 1 Julai dia akan menggantungkanlah perkhidmatan e-hailing. Walau bagaimanapun, rakan-rakan yang sedia ada yang menggunakan insurans generally boleh meneruskan lagi. So, mana polisi yang sebelum 1 hari bulan Julai 2026, kita boleh menggunakan sampai tamat kita punya polisi tu. Contoh, kalau polisi yang sedia ada kita tamat pada 30 hari bulan 11, maknanya kita akan boleh menggunakan sampai 30 hari bulan 11. Jadi tak ada masalah. Yang dah langgan insurans generally boleh teruskan macam biasa. Cuma yang masalah sikit untuk pembaharuan. Maksudnya insurans kita tamat pada 5 Julai. So bila insurans kita dah tamat pada 5 Julai, bermakna kita tidak boleh menyambung lagi insurans generally lah untuk membuat Grab ni, untuk membuat e-hailing. So selepas yang mana tamat selepas pada 1 Julai, anda perlu menukar insurans kenderaan anda. So jangan bimbang, rakan-rakan yang sudah sedia ada boleh teruskan macam biasa sehingga polisi tamat. Dan yang keduanya, bermula 1 Julai juga GDI, Grab Daily Insurance Generally, akan naik kepada RM7.50 daripada RM5.50. So bermula 1 hari bulan nanti, rakan-rakan kena lebih RM2 lah untuk yang mengambil insurans harian dengan Grab. Semoga kita semua dimurahkan rezeki. Di akhir video ini juga saya sertakanlah senarai insurans dan harga GDI semasa yang terkini yang dalam pengetahuan saya untuk makluman rakan-rakan semualah, ya. So sehingga kita berjumpa lagi dan terima kasih.